Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari Jumaat, 2 Mei 2025 dan kali ini percubaan saya nak gandingkan atau sandingkan, gandingkan antara Action Cam DJI Action Pro 5. Wah, nama dia pandai. Betul kot. Okey. Dan juga saya gunakan mic daripada intercom, apa nama intercom yang saya guna ni, iaitu jenama Reso. Reso. Reso Pilot Pro. Okey. Saya akan gunakan kedua-dua device ni dan kita nak tengok macam mana dia punya kualiti, adakah suara saya jelas, adakah setiap butir kata yang saya keluarkan ini dapat difahami oleh audiens. Jadi penilaiannya terletak kepada anda lah. Okay. Saya menggunakan helmet full face, bukan open face. Mungkin ada memberi sedikit sebanyak perbezaan ataupun kesan bunyi dan juga nada yang anda dengar nanti. Sekarang saya saya menunggang ADV 150 seperti biasa untuk pergi kerja, dan ADV ini merupakan penunggangan harian saya untuk ke kerja. Oh ya bang, buat magic. Oh, steady bang. Wah, jarang magic tak jadi bang. Okey. Serba sedikit tentang Reso. Okey. Reso ni saya dah gunakan lebih kurang dalam seminggu. Harganya tak ada semahal jenama-jenama yang lain. Okey, bawah 1,000 masih boleh affordable. Still affordable. Okey. Dan bagusnya Reso ni dikatakan saya belum cuba lagi yang dikatakan dia boleh link up dengan jenama-jenama yang lain. Okey. Ada sesetengah jenama tu dia hanya link dengan jenama dia sahaja. Maksudnya kalau Reso dengan Reso, kalau Tut dengan Tut. Okey. Tapi untuk Reso ni dia boleh link dengan dia dan boleh dia link dengan jenama X dan juga jenama Y. Dan dia menggunakan teknologi mesh. Mesh maksudnya dia gunakan data internet sebagai sambungan. Kelebihan kita gunakan data internet ni ialah kita punya capaian tu lebih luas. Capaian untuk berkomunikasi tu lebih luas berbanding kalau kita gunakan Bluetooth semata-mata. Okey. Walaupun Reso ni masih belum disebar luaskan, okey. Tak tahulah, mungkin marketing ataupun memang sengaja dia tak nak sebar luaskan dia punya penggunaan. Dan sepanjang saya gunakan ni, alhamdulillah okey. Suara jelas, bila ambil panggilan pun okey. Dan ini adalah pembelian berbaloi saya rasa. Oh, kat mana saya beli? Okey. Saya beli di kedai M2 Project di Melaka.
Kalau siapa yang tahu kawasan pedestrian Gangsa tu, kedai dekat situ. Boleh search M2 Project dan boleh berjumpa dengan person in charge kat situ, Encik Aiman, dan dia akan entertain awak lah dengan lebih banyak lagi. Apakah dia punya cara penggunaan, macam mana link, macam mana nak link antara penunggang-penunggang lain dan juga link dengan telefon, dan dia akan bantulah. Okey, hari ni agak cuaca agak mendung. Memang 2-3 menjak dekat Melaka ni hujan. Tu. Ni bang. Abang masuk sempang tanpa pakai niat abang. Seram saya. Tak dapat saya baca niat awak. Dan DJI yang saya gunakan ialah Action Pro. DJI Action 5 Pro. Itu dia. Okey. Dah lama dah saya beli, hampir setahun jugalah. Dan alhamdulillah, okey, tak ada masalah. Cuma pandai bagi advance kepada orang yang pandai edit. Gambar cantik. Tapi pada saya just perlukan yang penggunaan asas. Jadi saya tak menitik beratkan sangat tentang editing ni. Editing dari segi kualiti gambar lah. Setakat editing video tu insyaAllah boleh je. Editing dari segi kualiti gambar tu saya tak menitik beratkan sangat sebab saya nak masukkan dalam saya punya sosmed. Jadi saya tak perlukan higher spec untuk benda-benda ni. Kita berada di, saya menunggang ADV 150. Mileage pun dah 30,000. Bang, menongkak arus nampaknya. Apa yang awak dengar ni adalah penggunaan ni boleh tahan lagi kalau kena dekat pegalang balak tu. Aduh, tercabut pun di kecing kau. Okey. Apa tadi? Dah lupa lah aku nak cakap apa tadi. Dah. Ni kalau saya tutup visor Kalau saya tutup visor, bunyi macam ni lah. Tapi bila saya buka visor, ceng-ceng, mungkin ada gangguan dari segi angin dan juga tangkapan bunyi daripada mic reso ni agak berbeza lah. Tetapi saya rasa mutu ataupun kualiti suaranya masih jelas. Boleh didengar dan dipahami dengan kelajuan 80 km sejam sekarang ni, 85. Angin agak laju, tapi saya rasa boleh dengar. Sekiranya kita gunakan full face lah, tapi kalau yang open face tu saya tak pernah try pula. Kalau siapa-siapa yang pernah gunakan reso dan gunakan open face, boleh komen dekat bawah. Kita boleh share dengan kita punya rakan-rakan. Baik. Abang buka. Dia masuk dulu mau bagi signal, bahaya ni. Orang bagi signal mau masuk.
Okey. Okey, sekarang kita berada di traffic light. Kampung Gangsa. Kampung Gangsa. Where are you, Kampung Gangsa? Okey. Alhamdulillah, dah hijau. Kita nak pergi mengetih kejap. Mengetih. Pagi tadi tak sempat nak buat sarapan. Jadi, saya akan pergi mengetih kejap. Dekat kedai Legend. Oh, kedai Legend. Hari ni rasa macam nak makan nasi lemak ah. Lama tak kena nasi lemak kat situ. Tak ya. Okay. And clear. Good. Rumah bapak aku. Bapak Zara aku. Ini kedai dia. Jeng. Alhamdulillah buka. Ni jemaah je buka. Biasanya. Wah. Macam ada geng ke? Bukan. Dah cap ni.